Alhamdulillah kita sampai dekat masjid Taubah Taubah ya. Taubah dekat Toledo. Kisahnya macam ni. Bila kita sampai tadi, masjid. Alhamdulillah semua dah happy kan. Sampai di pintu masjid tak boleh nak buka. Semua orang dengan rasa sabar. Okay, kita tukar zaman takhir. Berjalan nak balik dekat kita, ada satu saudara kita, hamba Allah buka pintu masjid. Masya-Allah. Mungkin imam lah kan? Imam mungkin. Tak tanya nama pula tadi kan? Tak nama. Tak pasti. Asyhadu an la ilaha illallah. Masya-Allah. Macam tu Pak Siap tu. Pak Siap. Toilet ni. Kita wuduk dulu. Imam bos. Tadi sebenarnya dah suspek tu kan, tapi dia dah design macam ni kan. Tak ada sebab dia lah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masya-Allah. Buat Jumaat Sidang hadirin yang dimuliakan. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam. InsyaAllah. Waalaikumsalam. Wa ilal liqa. Alhamdulillah, kami meneruskan perjalanan menuju ke Granada sambil menyaksikan keindahan muka bumi Spanyol yang mempesona. Menjejak Islam Andalus, kami menempuh perjalanan sejauh 400 km ke selatan yang mengambil masa 3 jam lebih. Tak ada apa dalam tu. Bangunan lama lah. Terbentang luas pepohon zaitun di sepanjang jalan, seperti melambai kehadiran kami ke Granada.
sayup-sayup bunyi kendaraan di Laluan, Lebu Raja, Autovía de los Vinedos, Autovía del Sur, Autovía de Sierra Nevada, yang merupakan laluan utama ke selatan Spanyol. ada di luar RNR di Bailing. Abades Bailing. RNR dia besar juga. Sini ada lori. Pasal lori untuk berehat. InsyaAllah ada 150 km lagi nak menuju ke Granada. Okey, sejam lebih lagi insyaAllah. Okey, Assalamualaikum. Berada di RNR menuju ke Granada. Jadi sepanjang perjalanan tu kita nampak banyak pokok-pokok zaitun, ladang zaitun. So sini ada kat tepi RNR ni. RNR ni kalau berhenti sekejap RNR Abades dan ada pokok dia pokok zaitun yang ada dekat di tempat parking kereta ni Apa yang menarik, pokok zaitun ni dibawa oleh orang Muslim lah ke tanah Andalusia, dan ini adalah olive. Jadi ada jumpa buah dia. Di bawah-bawah tu adalah buah-buah lah, buah-buah yang jatuh. So dalam pokok zaitun di bumi Spanyol. Yep. Jam sudah melewati 7,3 petang. Malam bakal menjelma tak lama lagi. Ketibaan Daku ke bumi Granada ini disambut hujan renai ditambah dengan sejuk mencapai 6 derajat Celcius. Here is the wash. Okay, here is the toaster. Okay, the coffee maker, do you know how to use? Yeah. Yeah, water. Here the coffee. Okay. Vale. Very good service. So tell how to use one. Pakcik ni semua dia tunjuk. Semua mari dia buka. Ni kita order penginapan di Granada. Berdekatan dengan kota Granada ni. Alhamdulillah sampai di Granada. Pakcik ni tunjuk semua tempat dia buka, semua tempat dia tunjuk. Mesin memang very kindness lah. Servis terbaik punya. Washing machine. Nak tidur, kalau nak tidur kita tak tambah katil ke apa semua. Parking percuma semua. Alhamdulillah. Apa nama pakcik ni? Very good service. Thank you. I have a map for you. Oh, thank you so much. Yeah, a map. First. So, Wow, dia banyak sekarang ada map. well, this summer I go to Kuala Lumpur. December? Make a call. Yes, you live there. Yeah, we all Yeah. All of you. from Kuala Lumpur. But we are here. Okay. 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 And parking, you have one entrance here. Assalamualaikum. Selamat pagi Granada. Okay. Itu dia hari ada market depan penginapan. Okay, sana nampak kat pergunungan dekat sana. InsyaAllah kita akan ke Granada. Okay, sebelah sana lah InsyaAllah. Right. Yos.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saya berada di Granada. InsyaAllah hari ini kita akan menelusuri beberapa jejak sejarah di Granada. Terutama sekali mungkin di area Madinah Qadimah lah. Lama punya kota yang lama sebelum ada Alhambra. Jadinya kota ni lebih awal, mungkin pada era Bani Umayyah, kemudian era Taifah, Granada, dan juga yang terakhir di Alhambra lah. InsyaAllah, Alhamdulillah hari ni hari yang baik, hari yang bagus, hari Isnin kan. InsyaAllah hari yang baik, mudah-mudahan Allah mempermudahkan urusan kita berada di Granada dengan pelbagai kisah-kisah yang insyaAllah saya akan kongsikan bersama dengan anda di bumi Granada, iaitu Garnatah. Ya, Garnatah. Ini adalah kawasan tempat kami tinggal di berdekatan lah, dan di depan sana tu ada hypermart besar lah, yang boleh Mercado. Ni sahabat kita Azri kita, Assalamualaikum. sebagai peminat motosikal, tak dilepaskan untuk melihat motosikal yang duduk dalam cermin. Ya, Ya, kita boleh tengok je. Aprilia. So, kita hari ni kat Granada ya, masya-Allah. Di Granada. Alhamdulillah. Ya. Kota bersejarah yang selalu kita dengar cerita dia kan. Allah. Allah. Pakis pun ada lagu dia. Ya, betul. Cuba kita nyanyi tak? Okey. Cuba. Alhambra Singgah sanamu pernah bersinar. masya-Allah. Tu dia Alhambra. Dia bersinar tu ada sebab, ada kisah dia kan. Ya. Kan? Betul. Jadi kalau tak selesai saya dengar daripada Ustaz kita, Ya, InsyaAllah. Alhambra tu bermaksud merah kan. Merah. Masya Betul. Allah, Ataupun merah. daripada nama pengasas kepada kerajaan itu yang bernama Muhammad Al-Ahmar. Muhammad bin Yusuf Al-Ahmar. Jadinya nama Al-Ahmar tu adalah antara salah satu daripada nama ni lah. Alhambra tu lah. Dia juga dikenali sebagai Bani Nasr. Bani Nasr. Mereka ni mereka ni keturunan Arab, Bani Khazraj. Bani Khazraj. Yang telah lama duduk di area Granada lah. Okay, nanti kita akan pergi sana, kita akan tengok tempat-tempat yang menarik. InsyaAllah hari ni kita banyak nak tengok ni. Nak tengok ni. Depan mata. insyaAllah. Because Alhambra ataupun Granada ni adalah the last stronghold Last stronghold Islam di Eropah. di Eropah. Sebelum Turki kan. Ya, Ataupun dia sebenarnya seiring dengan Turki. dia okey. Kalau kita lihat sejarah Osmaniyah, diasaskan oleh Ottoman ataupun Osman yang pertama pada tahun 1299 Masihi. Jadi kota Alhambra ni diasaskan tahun 1238. Tu dia. Jadi seiringan lah mereka ni pada abad ke-15. Masya-Allah. InsyaAllah. So jadi Okey. sama-sama kita Telusuri sejarah telusuri sirah Alhambra ni insyaAllah. InsyaAllah. Okey, jom. Dari rumah penginapan menuju ke satu kawasan yang wajib dikunjungi kerana kisah sejarahnya. John, Remy dan Izham. Izham. Oh ya. Model-model Al-Andalus. Ya, ini semua model-model Al-Andalus. Ya, 3 orang model. Modal tapi tak ada modal. Okey, so kita start daripada sini. So kita dah jalan, kita dekat sini. Jadi Alhambra sikit lagi atas. Tapi dah diberitahu tadi oleh Ustaz, kawasan sini yang dibakar semua buku-buku seksa orang Islam apa semua selepas kejatuhan tu lah. Jadi banyak kita nak belajar dalam ni, insyaAllah. Jom. Okey tuan-tuan, dalam
perjalanan ni kita nampak pokok oren yang mereka panggil sebagai naranjas, ataupun kita panggil orange lah. Maksudnya dalam bahasa Arab Portugal kan. Jadi perkataan Portugal tu ada tak kaitan dengan Portugal? Adalah kaitan dia. Tapi kalau kita ikut baca, Portugal tu daripada ayat Portugale. Portugale. Okey. Portugal orange. Okey. Okey, assalamualaikum tuan-tuan. Kita ada satu tempat yang begitu bersejarah bagi umat Islam di Granada, iaitu kita berada di Plaza Bib Ar-Ramlah ataupun Plaza Babur Ramlah. Apa yang berlaku tuan-tuan? Apabila telah berakhirnya kerajaan Islam Bani Nasr atau Bani Ahmar di Alhambra dan diserahkan kunci, maka berlaku satu perubahan besar, iaitu penghapusan identiti Arab, identiti Islam dan pelbagai bentuk budaya Islam dan pelbagai identiti yang menonjolkan kepada Islam. Jadi inilah dia Babur Ramlah, di mana di sinilah kitab-kitab, manuskrip Al-Quran, pelbagai ilmu pengetahuan, kitab-kitab ilmu pengetahuan, sains, matematik, bahagian agama, syariah, usuluddin dan sebagainya dibakar. Ya, di sinilah plaza itu, dan dicatatkan sebanyak 80,000 buah ataupun jilid yang dibakar di sini, yang mana mengumpulkan penulisan pelbagai alim ulama daripada bumi Granada. Okey, kalau anda faham, di sana itulah Ramlah, gerbang Ramlah yang dah musnah dipindahkan ke Alhambra ataupun di sebelah kota Alhambra, dan di sini Plaza Babur Ramlah tadi. Dan apabila orang Islam datang daripada gerbang masuk, mereka akan terus ke Jami' Granada di sini. Tapi sekarang jadi katedral lah. Dia di kawasan inilah kisah yang saya sebutkan tadi, itu Jami'. Mereka sampai, orang Islam sampai je di Babur Ramlah ini, mereka akan ke Jami' untuk berehat, untuk bersemuka, untuk orang kata musafir, untuk berehat-rehat di sana, beriktikaf di masjid dan sebagainya. Jadi insyaAllah lepas daripada masjid kita akan meneruskan perjalanan, yang mana lepas tu mereka akan ke toko-toko kedai, pergi ke Al-Kaisariyah, iaitu tempat mana membeli belah, mall lah, shopping mall di Granada. Dan di situ juga mereka boleh berehat di kawasan hotel era Islam. Di sanalah nanti saya akan tunjuk hotel-hotel orang Islam zaman Bani Ahmar atau Bani Nasr. Assalamualaikum. Okey, di depan kita ni adalah Al-Kaisariyah ataupun daripada perkataan Arab Al-Kaisariyah, yang bermaksud seperti pusat membeli belah ataupun bazar lah. Jadi di sinilah kita pasar-pasar masa era sejak daripada Andalus, sejak daripada Bani Ahmar di Granada. Dan laluan ini menjual pelbagai barangan lah, barang kemas, barang makan, baju-baju dan sebagainya lah, tekstil, dan yang paling asas dia adalah sutera, kain-kain daripada sutera yang banyak di sini. So kalau kita terus kita akan nampak menuju ke Katedral Granada, yang bukan dahulunya adalah meskita di Granada lah, Jami' Granada dulu. So sekarang dah jadi gereja. Okey. Kebanyakan barang-barang ni macam dekat Marrakesh, Morocco kan. Border 5. Ya, inilah nama Granada tu. Daripada Selepas kejatuhan. Sebelum tu Granada ni maksudnya buah delima. Ya, Granada. Granada betul. Rumah Granada. Di sana tu kalau kita tengok tu katedral, dulu Jami'. Kita boleh tengok sana adalah Jami' Granada dululah. Sekarang dah jadi katedral. Dan sampai ke sana besar punya kawasan ni. Cantik, insyaAllah nanti kita akan ke sana juga. Okay, insyaAllah.
Lutfi, Masya Allah. Assalamualaikum Lutfi. Wah, Masya Allah. Muslim brother. So my mom told me that the best people in the world are from Malaysia. Masya Allah. Thank you brother. Thank you brother. Masya Allah. Masya Allah. Thank you. Lutfi. Masya Allah. May Allah bless you. Oh ya. Menjejak tamadun Islam Granada. Kita sambung untuk episode seterusnya.